Saya update sikit rumah cendawan 2 tingkat. Kita nak tengok suhu dia. Sekarang jam pukul 12.35. Cuaca tengah panas. Okey. Sebab ni 2 tingkat. Sebab sistem cooler pad. Cooler pad tadi dia ni ada jalan pukul 12 sampai pukul 1. Sekarang 12.30. Tengok dalam keadaan exhaust fan dengan cooler pad off. Suhu dia saya dapat 23.9 macam setting aircon. Maknanya cendawan tak payah siram sebab dah lembap. 3 exhaust fan. Ini saiz 10x10 boleh muat 2000 bongkar. Ni cooler pad. Dekat atas ni sama. Jadi kita pakai tangga, pintu dekat tepi. Ni pun ada, atas pun ada cooler pad. Pun ada exhaust fan.